Ni dalam Batu Rakit terkini. Ni yang apa, kawasan pantai yang roboh ni. Sedang dalam pembinaan. Telah pasang besi tu. Ceracok besi. Pembinaan sebelah laut tu. Memang kuat. Ni yang lama kot ni pecah ni. Dalam proses pembinaan. Laga ni jadi gini. Assalamualaikum. Laga pok mana ni? Dah rumah pok mana kat ni? Boleh nak duduk sini. Ni pasar ni. Dari pasar ikan ni tau. Ya. Pasar wak apa? Buat ikan tutup free. Wak belacang. Tutup free. Oh, dia duduk sini. Oh. Dan ni laga dia Laga ni hak kerajaan. Oh. Saya ingat ada orang ambil video tu, ingat ke lagu Onong. Anda ada tak? Tahu Malino Batu. Oh, lagu lama tau. Ada dia. Kalau nak masuk tak jadi. Ya, dia buat kerja tau. Saya pergi dah itu. Buat video. Depan masa tu. Dia lagi jenis tau. Lagu kerajaan tau. Lepas tu hak orang tu hak lama-lama kan 1 tahun kan kat Oh, lagu dulu. Masuk video dah apa ni? Masuk video dah apa? Kita kalau jenis pamir-pamir kita tak kenal. Ya, ya. Oh. Lepas tu buat baru tau. Ha? Buat baru. Ada lah di PH dulu. Assalamualaikum. Tadi baru buat. Mana? Tu, seminggu. Lama dah dulu. Allah. Kok mana kau? Ya, kita tu dah itu. Kita interview dah itu. Interview kasih awak belacang. Baca TV kau Mari. Itulah. Aslah. Alhamdulillah. Betul lah kita mari kita tengok laga ni tu. Baca TV. Betul lah kita tengok laga ni tu. Laga tu. Lepas tu tanya orang situ dia tepuk mana tahu itu orang lama. Dia tu mari juga. Mana tanya. Dah ada tak lagi tu? Apa dia? Laga. Kamu apa dia? Laga lama. Kamu apa dia? Oh, sayang. Temu dari kat mana lah tu. Kamu apa dia? Tu ada kita raga kita. Jadi nak terang dah ni. Kat ni. Kat Kedah. Buat di sana pada mobil ni. Timbul lah. Oh, mobil tu ah. Oh, belah alik tu. Lalu kok mobil tu ke pergi kena pergi alik tu? Dia di sana. Kat tu mohon dekat apa pencawang tu. Kita masuk dalam patah-patah sejalan. Dia duduk kat pecawang dalam lagi tu. Oh. Dia patah ada gini. Lagi lama. Oh, cacang gini ah. Gini ya. Ada cacang tu. Oh. Kali saya ingat raya 100 Dah ni 50 52 tahun. 52. Oh, ni kira lagu baru lah ni. 70-an buat ni. Mana masa Pok Manang buat belacang dah lah. Dia tu zaman kita 20 ni. Kita ingat Ya. Oh, 62 tahun. Ni paksa tengok itu ada orang mari masuk video tu. Benda Ahmad ke? Ahmad.
Nampak dia buat tu. Saya ingat ke buat lah genung. Oh. Dia dulu tiamat dah mari. Ya. Ya dah lah. Mana turun nu lagi ah? Turun ni. Nak pandai kita tengok ya. Oh lepas pada rumah minggu tu lah. Apa dia mau duduk rumah biru nampak. Ya. Sekarang kita nak pergi tengok telaga yang dikatakan berumur hampir 100 tahun. Itu telaga dia. Boleh pergi lah. Betul. Ini dikatakan telaga yang berumur dalam 100 tahun. Ikut orang kampung kata. Telaga ni. Ni di pantai Tanjung Batu Akik. Dia kena pisang ni, pisang pantai ni jadi timbul. Kalau ikut orang kampung dia kata dalam 100 tahun lah umur telaga ni. Telaga lama. Dia baru timbul. Baru timbul selepas berlaku kisah daripada ombak besar. Baru ni dia timbul, baru nampak. Okay. Jadi ikut orang kampung kata, saya tanya tadi, dia kata umur dia dalam 100 tahun lah. Okay. Ni
kita tak boleh nak pergi dekat ni. Tengok tanah lebih. Tanah dah. Tanah dah lebih ni. Lebih habis. Ni apa? Hakisan ombak. Hakisan pantai ni. Kelihatan telaga lama. Mengikut orang kampung, katanya hampir 100 tahun umur ni tu, telaga tu. Hampir 100 tahun umur ni. Telaga lama. Hampir 100 tahun umur ni. Duduk di pantai Tanjung Batu Akik, kampung Tanjung Batu Akik. Telaga lama, umur hampir 100 tahun untuk orang kampung.
telaga yang orang kampung kata umur 100 tahun. Dia timbul setelah ni laku hakisan ni, hakisan pantai ombak kuat baru ni timbul. Tengok tu jenis batu dia, batu kerikil tu, batu lama tu, kerek dia, kolong dia tu dibuat batu lama tu. Tengok ada batu dia, batu kerikil Mata kata batu kerikil. Atas dia dah penuh dengan pasir sebab jadi dia timbul baru ni lah. Masa umur besar baru ni dia timbul. Bila berlaku hakisan batang ni, batu ni memang lagi lama lah kalau buat kalau kolong dia atau kerek dia ni buat daripada tu kerikil ni memang terlalu lama lah. Lagu tepi pantai ni lah istimewa. Lagu pantai ni biasa air dia tawar je benda ni, orang dulu buat. Ombak pun tak reda lagi. No. Batu akik tu. Batu akik. Batu rakit. Batu macam rakit. Kisah kalau nak turun mungkin boleh turun ujung, tapi kita tak turun lah. Okey, ni Telaga Lamun. Orang kampung kata hampir 100 tahun.